Ada ke lelaki jahat jenis sepak bini terajang tu, terajang pitu, terajang tu, terembah ni sepak tu pecah bilang rumah. Betul tak? Itu salah siapa tu? Salah isteri. Apa salah isteri? Dah mungkin nikah dengan dia, aku suruh. Mu nak tengok molek tu. Dah kita Tu tengok Misa, comel tengok Misa. Misa nak buat korok apa? Ha? Nak nikah dengan orang lelaki 6 bulan kaji perangai dia. Tanya jabak dia perangai lagu mana, tanya surah dia pergi, tanya hak kerja. Kalau bawa lori, tanya tokai lori, macam mana kawan dia, macam mana perangai dia. Ha? Sebab apa? Sebab kalau kita nak beli kasut, sipar, sodek, berapa kali pilih? Ha, ni nak jadi suami kita, nak buat tak kata, tidur selimut sebatang aja, berok selubang. Takkan nak pilih. Nah, Ai taklah. Macam hari itu molek. hai pada mau jawab. Memang molek orang lelaki dia nak ke orang puang, ditunjuk dak perangai sebenar dia. Dak. Dia mari dia mah, Assalamualaikum. Aduh. Padahal bapak peropok. Tahu tak? Ha, jangan tengok depan mau, tengok di belakang. Okey? Ha, tanya dia kerja jabat mana? Kerja jabat Aiwang, jabat Natang. Ha, nanti kita tanya pengarah dia, pegawai dia. Ni betul kerja sini? Betul kerja sini. Dah perangai kau ni? Perangai berat nana. Habis orang yang nak sepak sini. Ha, baru tahu perangai. Anak juga lah lagi dah. Faham? Ha, pilih biar 6 bulan. Jangan kurang dari 6 bulan.